Alright geng. Kita dekat besok sekarang ni. Dekat set bersama dengan pelakon-pelakon hebat Malaysia. Mana? Kita ada Kamaru Haji Yusof. Goreng ayam dia. Mamak Putih pun ada kat sini. Goreng kat sini. Ayam goreng kecil-kecil. Ke. Mantap kan? Jangan lupa tunggu cerita ni keluar. Okey. Puan. Terima kasih Sama-sama. belanja kami. Roti titap. Padu kan. Roti ni tak ada kat KL ni. Roti potong sendiri. Dia panggil roti batar tak? Roti apa ni? Roti sandwich. Roti sandwich. Roti sandwich tak potong lagi. Sandwich tak potong lagi tak? Oh, jahat. Tu buat apa tu, Kuan? Sapu pelantar. Sapu pelantar. Mantap. Roti titap nanti aku tunjuk macam mana rupa dia kan. Telur. Ni kalau kering dia ni lah. Dia masak ni. Dah masak ni. Air ni boleh buat air tu lebih. Okey. Kita tunjuk rupa dia macam mana roti titap je lagi. So kita dekat pantai-pantai kat sana kan. Resort ke apa ni? Apa resort ni? Damai Beach Resort. Sana pantai ada campsite semua tu. So kita tengah shooting kat tepi ni kan. Right. So persiapan dia agak rumit juga Puan? Rumit tak persiapan dia? Biasa tak? So kita kena panaskan kuali lepeh ni sebenarnya untuk kita masak. Nanti kita tunjuk cara-cara macam mana nak buat. Dan penting kalau nak tiru pun tak jadi, dia tengok tangan. Kalau tangan Ikhwan jadi. Kalau buat sendiri tak jadi ke? Aku dah buat kat rumah tak jadi. Dia berapa gram sapu tu main peranan. Tak payah timbang, dia dah tahu dah. Dia calik-calik dah tahu dah. Okey. Dia asal mana roti titap ni? Tak tahu kalian tu. Ini teka-teki ni. Dia jawab apa tu bit. Mana bah? Asal mana bah? Kopi tiang kita Kota Baru. Kopi tiang kita. Aslinya saya tak? Aslinya. Jadi hak ni hak besuk punya. Bezanya besuk dengan kopi tiam. Tangan okey buat Kuan okey, kita rasa sekejap kita macam mana rupa dia. Tapi syaratnya kena telur, tak ada telur tak jadi. Beres. Di perahu pun tak buat ke ni tak? Tak buat. Kuat je buat. Kuat lah. Hebat. Sapu tu nampak experience. Nampak ada experience. Tengok hasilnya. Gila. Air kita lauk. Air kejam. Padu air. Tarik sikit. Kita nak baca dulu. Tak baca lagi tu. Nak tarik lagi. Ni baru tarik sikit. Nak tarik besar lagi. Dia tarik, satu lagi tarik. Itu bahan batu. Sikit. Oh, simple dari dia tarik. tengok tarik. Tarik. Tengok. Yang kita tengok dah. Tarik. Tarik sikit. Tarik lagi. Tutup mulut. Tutup mulut. Maafkan saya. Saya kadang-kadang Tutup orang mulut. lain yang buat. Tutup mulut. Kita tengah tengok ni. Aduh. Rasa tengok apa rasa? Try tengok apa rasa. Komen sikit. Padu champion. Ya wi rasa wi. Sedap bagi sedap ni. Rasa wi. Sedap. Mamak putih rasa. Kita tengok utara mari komen macam mana. Kalau tarik-tarik ni utara hebat. 5 bintang bro. 5 bintang. 5 bintang bro. Mantap. Saya top up lagi 5 bintang. Buih dia tu. Sedap. Sedap gini. Jadi ya? Dulu kita try pula kan. Let's go. Ngam-ngam. Ngam. Mana? Just nice Just nice. Mantap. Kita try kan, kita try. Kita makan. Oh ni. Dia macam ni Kuan. Yang orang select ni, yang sapu dia pun satu hal. Yang orang bakar pun penting. Dia tengok siapa bakar.
tak pakai baju rimau tak jadi. Dia kena pakai baju rimau. Kalau tidak tak boleh, tak jadi. Tak jadi. Nampak tu. Lama. Mantap. Main telur. Pusing. Telur. Telur dia cara nak separuh masak tu pusing dulu. Okey. Berapa kali? Pusing dia berhenti pusing tu boleh pusing pecah. boleh, Dia pecah. Jadi ke tak? Pecah. Kalau tak jadi kita buat lain. Agak-agak jadi. Sipir dia nampak tu. Jadi. Jadi. Jadi molek. Apa Okey, baju rimau apa? Benar ha. Baju rimah. Hak ni baju rimau, hak ni rambut singa. Mana so saya ni. Backshot. Tak Backshot. Bukan tak backing. Saya rambut dia trademark dia dah. Okey, gang tengok terjadi tu. Mantap. Kena pusing atas ni dulu tu tip dia gang. Tip dia. Dia pusing telur. Tip dia ada. Macam tu. Tip dia. Lepas tu ambil pecah. Tu pun jadi ni. Comel. Sifat ni. Fresh. Ilmu baru ni Zaid. Tak pernah. Tapi jadi. Maksudnya ilmu tu boleh pakai. Lepas tu buka dia pula tu. Sekaya. Kaya pula. Kalau miskin makan ni jadi kaya. Nak banyak putih sikit. Kau beli. Dia jadi kaya. Gitu. Inilah dia ke. Roti titak. Pi, kata pi. Wi, Okay, mantap. ambil kata. Pi. Cuba bagi abang mamak satu. Mamak rasa. Okey, roti titap nama dia. Dah rasa. Kita tunggu mamak rasa. First time makan Ini dah. Dah pernah? Tak pernah try yang ni Tak kan. pernah try. Okey, try. Bismillah. Kita tengok review. Bergegar kata ni, bergegar ni. Telah gedik. Rugi lah yang syuting tu. Aku syuting malam-malam. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Wah, malam-malam kalau kena macam ni, boh. Tidur lena, boh. Okay gang, ni orang baik gang. Kena cuba buat kat rumah gang. Mudah macam ni tapi cara pusing telur tu mahal. Ya. Bukan rebus tu, pusing rapi tu. Okey, aku makan tak. Puas hati gang. Memang mantap kan, Zaid? Sedap. Roti titap. Ya aslinya daripada Kota Baru ni, kedai apa ni? Nama apa kedai tu? Kopitiam kita Kota Baru aslinya lah. Lah ni besi besuk. Besi-besi. Jadi padu. Jadi. Tali pula. Gede. Roti titak telur. Gede. Try bro, padu tak padu. Ni satu lagi ni. Awak dia mana? Tu. Campur ni. Itu dia. Bismillah. Kita tengok tali terah. Kita beliak ke tak? Aku jaga. Jabatan. Satu masalah. Itu dia. Sudu sekarang lembik. Apa? Dia punya nikmat dia rasa menyesal syuting kat dalam tu. Ada saya tak fokus. Padu. Padu bang. Beliau semua Tak. Aku nak tambah lagi satu. Sedap. Okey, jom. Tali kata sedap, kita tambah lagi satu. Ni geria pula ni, Beh. Gapo ni, Beh? Ini kusa. Gosa perak Jangan-jangan ketemu ni gosa perak. Ni kambing. Gosa perak pork meat western. Okey, mak dia pork meat. Yang ni jujur saya kata saya dah pernah rasa. Dah pernah rasa? Dah pernah rasa. Abang Zahar pernah Power. dah post memang power. Tadi aku minum kopi ni kan. Kopi kunyit hitam macam-macam ni kat sini kan. Dia memang padu. Saya rasa sekejap lagi rusa perak tu. Nak bakar kat situ tu. Nampak ada orang tengah set up tu. Alright. Santai-santai tapi pantai. Baik. Ni semua Zalihnya pasal lah ni. Aduh, naik berat lagi aku sekejap lagi.
Style bang. Uish, baca ayat apa tu? Uish. Nampak. Barbecue je lagi. Depan tu. Botol lapu tu. Okey geng, lepas roti titap ada pula tu. Kat sana ada rusa bakar. Kat sini kita ada kambing bakar, kambing perap. Special punya. Mantap. Kita rasa sikit tengok. Kita rasa Bismillahirrahmanirrahim. Mantap dia. Perap dia sampai ke dalam isi orang kata. Padu. Mantap. Makan kami perap tepi pantai. Cun. Masalahnya kerja tak seberapa. Makan je kerja kita ni. Memang sinar ini banyak makan. Daripada makan nasi, lepas tu makan kambing, makan roti pita, makan macam-macam tu. Macam-macam. Air tak cerita lah. Air banyak gila. Air macam-macam air. Ada kopi. Kopi bancuh, kopi utuh, kopi siap, kopi sejuk. Kita akan shoot sampai ke subuh. Dengan kambing perap. Mantap. Makan. Makan tepi pantai. Tak ada angin je. Pantai sebelah tu je. Angin tak ada. Sepoi-sepoi tak ada. Aku pelik ni, tak ada angin. Puan, kenapa tak ada angin walaupun tepi pantai? Tak tahu. Pantai sebelah ni je. Kenapa tak ada angin? Nak angin kencang kan angin sepoi-sepoi. Sepoi-sepoi bahasa. Kenapa tak ada? Teka-teki ni sebenarnya ni aku tanya ni. Tak tahu. Ha? Tak tahu. Bila tidur lah. Kita yang belum tidur. Angin nak hidup. Alright gang. 3 lebih pagi Barai. So baru habis syuting pukul 3 lebih pagi. Ni aku baru masuk bilik. Satu bilik dengan Zalif Sidik. Okay. So kita jumpa besok gang. Kita tengok apa aktiviti aku besok dekat Besut. Alright. So malam ni punya scene alhamdulillah selesai. Cun. Good night. Selamat malam. Jangan lupa subscribe gang.